jerit orang Thailand tu. Kita dapat potong satu motor beransik masa tu. Alhamdulillah, hari ni kita punya motor daripada Buriram dah sampai ke Malaysia. Alhamdulillah lah, tak sangka kita hantar 2 biji ni ialah super open sebab first time masuk 400 meter dan first time juga kita buat nitro untuk 400 meter. Tak sangka dalam tu adalah tim-tim yang hebat. 7 motosikal yang masuk kita orang 6 biji daripada Thailand, 5 biji kita orang. Motor beransik waktu dalam 10 second something lah ingat saya. So kita potong tahun silam 3 ringgit dia orang. Lepas tu beransik pun keluar balik. Lepas tu dia potong kita orang. Time ialah 99. Kita pun tak sangka 99 sebab kita tak pernah test motor nitro ni 400 meter. So kita orang set up ni pun ikut dan je. Dan kita tak training pun. Wawan sampai kata bang, motor kita tak training pun boleh dapat 99 ni. Something yang itulah. Banyak lagi lah yang kita belajar daripada sana. Dengan cuaca sejuk, dengan spoket kita dah setting. Kita datang pun hari Sabtu tu kita datang. Ahad ke Kudus. Hari Sabtu pun Sabtu malam kan. Sampai semua rider tak set up lah. Tak sedia lah. Dan kita pun training nitro dia pun 200 meter. Sebab kita masuk banyak kategori lah. Motor ni masuk 2 kategori. Satu 350cc, lagi satu 400 meter open. And then motor ni adalah piston 76 350cc je. Yang kita lawan dengan beransik tu 350cc je. Rezeki lah kita dapat angka 9 lah. Kepala 9 tu memang susah lah nak dapat. Semua dah cc besar, dah lebih 450cc tapi dah tertulis kita orang punya rezeki. Power kita melambung tapi ada sekarang mungkin pengalaman yang kita orang dapat masa piston 65 kita lawan kat Filipina 400 meter kan. So, kita dapat belajar dari situ tu kita masuk kat motor ni set up ratio, set up power dia dapat lah. Lepas tu lagi tu T2 kawan awak tu nak push lagi lah. Dia dah tengok time dia 60 kaki dah dapat baik sikit. 100 meter time lagi laju, 200 meter pun dah makin kosong, dah 6 point berapa awal lagi. Sampai dekat 200 meter ke atas tayar bocor. So Wawan tu dalam video tu nampak dia dah ke kanan. Time mesti turun jadi 9.94. Mesti turun. Jelas sebelum ni 9.98 tapi dah turun pada 9.94 tapi tayar bocor. So kalau ikutkan mungkin explanation mungkin boleh dapat 97 ataupun 98 lah macam tu kan. So dia dapatlah beat yang motor satu tu yang beransik tu 97 ujung. Beransik 97 ujung. Kalau tayar tak bocor mungkin dapat 97 tapi tak apalah. Itulah rezeki kita orang kan. Ni dah tertulis. Inilah dia. Super open nitro lah. Saya ucapkan terima kasih kepada supporter-supporter MB Performance dan juga rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan tim-tim Malaysia yang banyak tim Malaysia kat belakang dan doa yang baik-baik untuk kita orang. Tak lupa juga kepada rider-rider Malaysia yang sanggup berkorban untuk enjoy yang ini. Tanpa anda siapalah kami di sana. Terima kasih dan selamat sampai ke sini. 2 motor ni pun termasuk kategori Nitro ni dengan satu lagi 76 methanol dan rezeki menyebelahi dekat Nitro lah. Kita akan cuba belajar dan kita akan cubalah improve yang kita nak improve dan itu saja kita orang. Terima kasih support Malaysia bukan biasa-biasa. InsyaAllah kita akan tahun ni ada Buriram lagi kita akan turun. Ini hadiah kecil untuk rakyat Malaysia. Terima kasih. Jumpa lagi.